Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my to channel Afiq Melaka Hawau. Okay guys, pagi ni kita ada SPJLC datang ke kita untuk turun enjin. Punca dia, sebab dia, masalah dia. Okay, mari kita tengok ramai-ramai. Enjin dia pecah. Nampak? Enjin dia pecah atas kelalaian dia sendiri. Motor ni baru lepas kita overhaul ya. Masa tu yang sebelum lagi berapa minggu lagi nak raya, motor ni siap. So alhamdulillah motor ni baik, tak ada masalah. Tinggal owner datang ngigal dia letakkan screwdriver dekat sini. Malam tu malam minggu dia letak screwdriver sini. So screwdriver jatuh sini, masuk. So dia terus tembak sini lah. Kita nak pergi hantar welding. Blok masih baru lagi dapat tu. Okay, sekarang you see, kita layan dulu. So kita buka dulu part-part dia mana yang patut. Kita dah buka sikit-sikit apa semua. So yang ni tengah pening, motor ni tengah pening, barang tak ada. Kita nak cari reverse brake, tak ada. Lepas tu kickstarter dia pun ni dah haus ni. Kickstarter dia ni dah haus. So tak apa, kita cari tu baru tentang spare part. So ni motor ni, so kita layan dulu LC ni. Nak buka dia punya barang dia apa semua, mana yang boleh kita buka dulu. So kita tengok owner lah. Kalau owner kata proceed, ada duit hantar, terus kita turun enjin sekata. Okay, apa-apa, stay tune. 2 hours later. Okay, hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, ni hari yang ke-2 lah. Semalam motor ni sampai, yang enjin pecah ni. Okay, kita boleh lepas turun ke enjin dia. So ni kita nak lerai lah, nak leraikan dia punya enjin. Nak tengok. Lepas tu nak pergi hantar welding, sebab dia pecah belah sini nampak tu, pecah. So tunggulah proses pembuka dia. Okay, stay tune. I need you right now. Yeah, I need you right now. So don't let me down. I think I'm losing my mind now. It's in my head. One eternity later. Okay guys, magnet dia kita dah buka. So kita jumpa satu lagi masalah. Yang di mana skru magnet dia putus. Skru belakang putus. Dia punya dekat one way ni lah. So ni skru dia punya ni putus. Ni pening ni, kepala warna ni nanti. Okay, dia punya ni. So kita nak buka sekejap lagi, kita nak leraikan. So kita jumpa satu-satu masalah dulu. Okay, kita cerita kan. So sekejap lagi kita buka oil pump dia, kita buka sub dia ni semua, settlekan ni semua dulu. Ni kita ada putus dalam. So nanti kita bawa pergi ni. So dia ikat balik, tak apa, kita pergi beli skru untuk magnet ni. Okay, nanti kita baru pasang. Okay, nak pergi welding enjin pecah ni, dia belah sini pecah. Sebelum ni enjin ni tembus bawah. Enjin ni tembak bawah. So ni casing baru pakai 3 bulan 4 bulan. Rasanya kot dia siap itari masa raya. Ni berapa minggu lah, berapa bulan lah tak sampai ni. So ni pecah lagi belah sini pula. Benda ganas pakai motor ni, ganas. Okay, apa-apa stay tune. Saya nak buka belah. So kita buka belah ni pula, belah plastik. Ni barang-barang ni dia. Okay, luncur. A few inches later. Okay, enjin kita dah belah. Di box ni sini. So kita tengah fix enjin dia untuk hantar welding lah. Ni tengah basuh dulu. Bersih dia cantik sebelum hantar pergi welding. Dan bersihkan cantik.
Nanti orang yang nak welding tu pun hati tengok tenang. So tu barang-barang dia. Perut dia kita dah simpan. So apa-apa kita tunggu je lah bila casing ni dah siap. Okay. Petang ni dah boleh hantar. Petang hantar. Bila ambil? Isnin ambil Okay.